Thailand tahan lelaki dipercayai rakyat Malaysia rompak kedai emas. Bangkok, polis Thailand berjaya menahan seorang lelaki disyaki terlibat dalam kes rompakan kedai emas di daerah Nonthaburi dekat sini pada petang Rabu. Pemangku Ketua Polis Siasatan Bahagian ke-6, Col. Paul Anuson Tongsai berkata, suspek yang dipercayai rakyat Malaysia yang melakukan rompakan di sebuah kedai emas di Het Yai pada Selasa dan melarikan diri ke Bangkok, ditahan ketika dalam perjalanan dipercayai menuju ke rumah anaknya di Nonthaburi. Menurut Anuson, suspek yang berusia 61 tahun itu, cuba menyamar menggunakan pelbagai identiti bagi mengelak daripada dikesan pihak berkuasa semasa berada di Thailand. Siasatan awal mendapati suspek menaiki bas dari Het Yai ke stesen bas Mochit di Bangkok sebelum cuba menaiki teksi ke rumah anaknya di Nonthaburi. Anggota polis berjaya menahan suspek pada kira-kira pukul 6.30 petang waktu tempatan, bersama barang bukti berupa emas, sepucuk pistol dan beberapa butir peluru hidup, katanya ketika dihubungi pada Rabu. Tambahnya, suspek kini direman untuk siasatan lanjut dan akan dikenakan tindakan undang-undang di Thailand. Siasatan mendapati suspek bertindak bersendirian dengan menaiki motosikal untuk merompak sebuah kedai emas di Plaza Het Yai sekitar pukul 11.50 pagi Selasa. Suspek menggunakan pistol untuk melarikan emas bernilai lebih kurang 9 juta baht, 1.17 juta ringgit. Berikutan kejadian itu, polis Thailand telah mengeluarkan waran tangkap pada Rabu dan memperketat kawalan di semua pintu keluar sempadan bagi menghalang suspek daripada melarikan diri. Disiarkan pada April 9, 2025 tanda @11:50 PM.